Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petang buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri saya dan saudara-saudara saya. Semoga kita semua di dalam lindungan Allah SWT diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. So hari ini video saya untuk nak bertanyakan kepada Muhammad Nasir Awang yang setiap hari menggoyan dan membuat cerita-cerita fitnah. Okey. Hari ini saya nak bertanya kepada Nasir Burit yang kuat berzina tentang surat nikah dia. So kalau dia tidak mengaku, dia tidak memberitahu bahawasanya dia ini telah bernikah dan mempunyai isteri yang ramai, kita tak bertanya pun tentang sijil nikah, tentang benda tu benar atau tidak. Tetapi pengakuan dia, dengan bangga membuat pengakuan bahawasanya dia telah bernikah. Okey. So Nasir, aku nak bertanya dengan kau, betul ke kau ni dah bernikah? Kalau dah nikah, kan, cerita dia sebenarnya yang nikahkan kau ni Rusdi. Rusdi yang nikahkan kau. Kalaulah Rusdi ni juru nikah yang telah diiktirafkan, maka Rusdi boleh mengeluarkan sijil nikah kau. Jadi engkau ni mengajar anak-anak muda, engkau mengajar orang-orang yang melanggar undang-undang, melanggar undang-undang, kemudian mengajar orang tentang benda-benda yang salah, tentang akidah-akidah yang terpesong jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Kalau engkau isteri yang banyak, ada isteri yang banyak, apa cerita pula kalau dulu engkau mengatakan Izanah itu isteri engkau, dan apabila ditekan, akhirnya engkau marah pada Pak Lang, ataupun Zaini Liham, engkau dengan sendirinya kau buka aib engkau, engkau cakap Pak Lang, sampai skandal engkau pun Pak Lang telefon. Skandal pula. Pada awal ni kau cakap itu isteri engkau. Okey. So begitu juga apabila benda ni dah berlaku pada orang cakap pada Izanah, dan baru-baru ni kau mengaku kau ramai isteri, engkau buktikan sebab yang pertama dengan Izanah pun engkau telah menyatakan itu skandal engkau. Engkau ni memang kuat berzina lah Nasir. Kau memang kuat berzina. Jadi Izanah pun ketika aku Google Map dengan dia, aku bertanya, Izanah pun cakap dia bukan isteri kepada engkau. Izanah mengaku dia bukan isteri engkau. So hari ni engkau jangan nak cerita lain, nak bawa cerita lain. Seandainya tupai yang kau cakap tu tupai, ini kes jenayah, kes masyarakat perlu mengambil action cerita ni, maka buat laporan polis. Aku dah cakap buat laporan polis pada aku. Barulah sedap kita jumpa pula dekat balai nanti. Macam mana Nasir? Jadi kau tak payahlah nak cerita hari-hari cerita fitnah kau, cerita pembohong kau. Orang semua dah tahu. Dan cerita nikah kau ni, ilmu amaliyah pun akan viralkan benda ni.
So, aku tak tahu siapa yang WhatsApp aku. Dan memberi maklumat-maklumat. Aku tak tahu siapa dia. Tapi dia berjanji dengan aku bila dia ada masa nanti dia akan call aku. Tetapi aku tengok benda yang sampai pada aku adalah daripada keratan-keratan ilmu Amelia ni. Jadi kalaulah engkau cakap lah ilmu Amelia ni adalah budak-budak Wahabi, budak-budak daripada Wahabi, aku boleh katakan ilmu Amelia ni adalah anak murid kepada seorang ustaz, seorang ustaz yang pernah engkau backup dia dulu. Kau mengatakan konon-kononnya engkau diberi diberi kuasa lah, diberi tugas untuk menentang Wahabi. Sampai engkau cakap ilmu Amelia ni adalah daripada Wahabi. Tetapi kalau aku tengok, kalau dia Wahabi okey, nak dibandingkan dengan engkau lagi sesat daripada Wahabi. Pertama sekali, Wahabi tidak pernah menyamakan Allah Ta'ala dengan gajah. Nasir Wahabi, aku tengok daripada awal hingga hari ini, aku tengok Wahabi ni cuma dia bid'ah sana, bid'ah mari saja. Tetapi kalau dia tak pernah je menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Tetapi engkau ni lebih daripada Wahabi, harus ditentang. Dan orang cakap engkau ni pembawa ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat yang boleh kononnya nikah batin. Nikah batin kononnya Rusdi nikahkan, itu nikah batin. Itu nikah kepala bapa engkau. Faham? Itu adalah nikah kepala bapa engkau. Faham? Jadi engkau tak payah nak cerita sana, cerita kemari. Engkau nak alihkan pandangan masyarakat, okey, tentang tupai lah, tentang apa. Itu semua cerita bohong je. Kalau betul, buat laporan. Buat laporan. Katakan mangsa ini takut nak buat laporan, saya sebagai masyarakat membuat laporan. Kan cantik tu. Jadi kau jangan nak lari-larikan cerita, nak ubah-ubahkan cerita supaya orang beralih pandang pada engkau. Sekarang ni kau minta sijil nikah engkau daripada Rusdi. Rusdi kan banyak duit, dia boleh beli Jabatan Agama Islam, boleh keluarkan sijil nikah engkau. Dekat mana sahnya? Itu kau yang cakap nikah itu sah. Sah tak sah, yang boleh memutuskan adalah mahkamah syariah, yang boleh mengesahkan sah atau tidak pernikahan kau. Di mana wali perempuan ni? Di mana prosedur yang mengaku perempuan ini janda? Yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang telah diberi kuasa di Indonesia. Mana surat-surat menyatakan dia ni janda? Dah lah duduk Malaysia ni sebagai pendatang haram. Hari ni kau cabar, bila Zaini nak tangkap aku? Bila Zaini nak tangkap aku? Sebab perempuan Endon tu dah tak ada kat rumah kau. Apabila aku viral kan, perempuan Endon tu dah tak ada dekat rumah kau. Cuba kau tunjukkan perempuan Endon tu duduk kat rumah kau, dalam live kau. InsyaAllah malam tu juga rumah kau kena serbu. So, tunjuk pada masyarakat bahawasanya benar-benar kau bernikah dengan budak Indonesia ni. Kau berzina.
dengan menggunakan kononnya nikah batin. Nikah batin kepala bapa engkau, nikah batin. Zahir didahulukan, batin dikemudiankan. Batin tu bukan letak pada Rusdi. Dekat mana yang dia cakap hukum syarak engkau? Yang kau memandai-mandai dekat Azman. Takkan Azman tak tahu hukum? Nasih. Jadi keluarkan sijil nikah engkau. Kalau engkau bukan duduk berzina. Ni dek, ni dek. Faham? Yang kedua, aku tengok kau tergaru sana, tergaru kemari. Kau jangan sampai orang cakap siplis ni sakit kelamin. Jangan sampai siplis pula kena dekat tangan kau. Aku tengok dah gatal-gatal tangan kau. Kena air burit ke? So, ini balasan-balasan Allah. Allah tunjuk sikit-sikit. Nasih Allah tunjukkan sedikit-sedikit tentang melanggar larangan-larangan dia. Nanti depan ni aku akan keluarkan wadatu wujud umpama gajah. Wadatu wujud umpama gajah kepala bapak engkau, kepala banam bapak engkau. Sial. Okey. So, sahabat-sahabat, saya keluarkan sikit je petang ni. Saya nak tengok dia ni strike saya punya channel lagi sekali. Dia dah jadi malas. Dia dah jadi malas nak buat kerja, nak strike saya punya channel. Kerana apabila dia strike satu saya punya channel, 10 channel saya naik untuk viral kan benda ni. Okey, saya tak heran 10,400 tu hilang, saya tak heran. Dan kalau subscriber saya 9 orang yang menonton, ratusan orang, dah cukup bagi saya untuk saya menyampaikan kebenaran. Sahabat-sahabat semua, okey. Semoga kita berjumpa lagi seandainya diberikan nafas ke atas diri saya. Akhir kata daripada saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari aku kamu datang, kepada aku kamu kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.